mari duduk pagi tu pun kita royak. Kita nak boleh kau naik orang saning. Kita 2 hari dah duduk main gilo. 2 hari dah duduk gilo. Bukan kata tak cari kau rezeki, caya. Tapi dengan kaedah hari-hari ni memang kita fikirlah lagu mana nak buat. Duk main nyakit. Dia mau main gora bahasa beruk sungguh. Dia kata, nateni. Kan dia bunyi naten gitu maaf banyak lah. Kalau orang hot tak buat ni tak kira berasa. InsyaAllah lah tak kira berasa. Lagu tu. Apa barang Abang Z RM10 pun tak tahu mana. Kita habis cara dah ni. Apabila kita buat niat nak belanja jadi lagu tu pula. Bukan budak-budak tu. Bukan budak-budak. Orang reti bahasa belakang dah tu. Bagi tu air belakang dah tu. Bagi jik hok belombo dah legok. Minta maaf. Berkasar sikit dah. Ada main dengan Amerika apa dah. Bagi ni belombo dia dah legok mereka. Nombor jik dia nombor 53. Bagi ni bagi jik. Sebentar kita resto. Jadi maaf banyak lah. Cik gitu aja cik. Bah baju war. War. Kita tak ada nak war cik. Wiwi ke dia lah nak jadi war. Kita tak ada nak jadi war. Kalau orang panggil kita war pun jadi hanying. War hanying. Maknanya gitu. Dia jadi kagah boleh orang panggil war. Cik dok bukan VA ambo aku tu. Bukan VA ambo. Congek ide-ide boleh panggil war. Bro. Gitu adanya. Bukan gelambo. Ambo tahu. Maknanya gitulah. Bukan mak kocek sungguh. Bukan kita tu. Bukan kita. Tu yang jadi gurau dia. Kau mana? Dah bukan kita. Mana? Awak tu main wago kah? Kita tinggal nak bining tu. Bengong molek. Kalau kita kata memang orang tua memang doa. Memang ke auto doa. Dia tu. Muka tu ada. Kalau dia tu orang mereka kita